sekarang telah pun menunjukkan pukul 12.45. Ini tengah malam. Dan kita akan mulakan siasatan sama ada terlihatnya perkara-perkara ataupun entiti di dalam muzium ini. Okey, sekarang ni saya telah pun memasuki di bilik pameran di bawah sekali, ground floor. Dan di sini dipamerkan beberapa barangan dan juga artifak bersejarah di tanah Melayu. Gelap betul dalam bilik ini. Memang tidak ada sekelumit cahaya pun di sini. Oh, benda tu. Okey. Dan umum ketahui barangan-barangan ini selalunya dijadikan bahan-bahan pujaan dan juga untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang syirik dan khurafat. Menurut cerita orang-orang tua dulu-dulu kala, barangan seperti ini wujud khadam di sisinya. Di sini terdapat sebuah kerusi yang agak antik saya rasa, dan terdapat apa ni? Tempat manjat ada pula banting atas ni. Rasa tak banting tu macam bergerak, padahal ini adalah bilik yang tertutup. Ini statik, dan yang itu bergerak dalam keadaan bilik yang tertutup rapat. Jom dulu rumah saya merembang sekarang. Okay, tak apa. Saya rasa saya nak tinggalkan tempat ni. Saya nak menuju ke di tingkat yang seterusnya. Dan saya tinggalkan kain bating yang berada di depan sana. Lama ni. Kawasan ni terasa sedikit berangin. Tahu adakah perasaan saya je? Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan cuba masuk ke bilik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat sini saya boleh dengar bunyi lantai yang sedikit berbunyi apabila dipijak. Oi, siapa tu? Apakah sebenarnya itu? Saya tidak pasti, tapi daripada pandangan mata kasar saya, asalnya tadi adalah dekat situ tadi saya nampak sesuatu yang berkain putih di luar di pintu sana, di situ. Tapi sekarang tak ada apa-apa. Mungkin kerana silau mata saya. Oh, siapa tu? Okey, sekarang ni dekat kamera saya menunjukkan seperti focusing kepada sesuatu. Aduh, betul lah. Okey, saya tak pasti adakah atau apakah yang berlaku sekarang ni. Dekat kamera menunjukkan seperti ada petak. Dia fokus kepada satu tempat, ada satu pergerakan. Weh, korang! Kau goyang siut. Sekejap, kau relax tu. Ui, tak berani siut. Ui, Pi, dah lah Pi. Kau naik atas. Tak berani lah nak keluar pintu Kini, kejadian tu tadi Abdul, cuba ceritakan macam ni. Kau nampak benda ni? Kau tengok tunjuk tak kau ni? Kau nampak benda tu? Bila aku duduk kat sana, aku boleh nampak celah ni. Masa tu aku tergamam, aku macam apa benda tu kan. Bila fokus fokus kat kamera tu, dia terhilang. Lepas tu bila dah duduk, aku dah rasa dah relax. Kan bila aku panggil korang suruh datang, okay stop, suruh duduk relax kejap. Tapi bila duduk dekat kursi tu, dia tak ada. Dan aku nampak benda yang daripada belakang tu dia dekat atas skrin. Tapi depan skrin tak ada. Dekat skrin tak ada. Aku memang bukan terperanjat, tapi aku tergamam. Aku tak boleh nak react macam mana. Dah weh, jom tergerak.